Baik, Alhamdulillah, syukur seperti yang dijanjikan. Inilah masanya kita untuk menambah ilmu. Al-maklumlah, masih lagi dalam suasana Syawal, rumah terbuka berada di sana sini. Kadang-kadang kita dalam perjalanan, tersesat dalam lalu lintas, nak kejar solat pula, apa nak dibuat. Dan siri kali ini kita sambung apa yang telah kita lakukan sebelum ini bersama. Alhamdulillah, kita bersama dengan guru kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Hadi, dengar kabarnya bermusafir ya. Sampai alhamdulillah sempat jamak kasar semua. Alhamdulillah. Subuh dengan apa Ustaz? Subuh dengan subuh lah. Saja nak uji Ustaz dapat. Masya-Allah, berani ya nak menguji Ustaz. Ustaz, hari ini Ustaz kita nak sambung. Hari itu kita ada sentuh tentang jamak kasar dan jamak dan kasar, dan kali ini kita juga nak beri tumpuan sebab insya-Allah dalam pertengahan bulan April ni ramai jemaah kita ataupun umat Islam kita di Malaysia ni akan terbang untuk menunaikan ibadah haji. Tahniah kami ucapkan. Pada masa yang sama Ustaz, kita pun ada baru-baru ni siri yang kita lihat, siri kedua Sumut Flotilla yang kita rancang nak pergi, tapi kita pun ada urusan tu Ustaz. Jadi mereka pun akan bermusafir atas kapal dan sebagainya. Macam mana mereka nak jamak dan kasar. Jadi sebelum kita memulakan sesi kita pagi ni, kita nak mulakan dulu dengan kita tadabbur sama-sama surah Al-Furqan ayat 67. Silakan Ustaz, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan segala puji dan syukur. Semoga diberikan kebaikan, kesihatan, hidayah yang berpanjangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Tuan Haji Talib yang sentiasa memberikan orang kata pencerahan, kan, senyumannya yang manis. Allah. Ustaz belum sarapan ni saya. Ya, saya harap lepas ni kita insya-Allah kita cuba Ustaz. Kepada semua kru-kru di belakang tabir dalam program Assalamualaikum daripada pagi lagi, semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita mentadaburi dua ayat, iaitu ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42, iaitu surah Ar-Rum. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41, iaitu Allah menyebutkan telah timbul pelbagai kerosakan dan bencana di darat dan di laut hasil perbuatan tangan-tangan manusia. Hal ini adalah kerana Allah hendak membiarkan mereka merasai sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan. Semoga mereka kembali insaf dan bertaubat. Ayat yang ke-42, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang telah pergi, kebanyakan mereka ialah orang musyrikin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan. Yang pertama, Allah menyebutkan tentang timbulnya pelbagai kerosakan ini merupakan satu peringatan yang sangat besar, kata para alim ulama, dan ayat ini ayat yang sangat penting. Kenapa? Yang kita tengok hari ini kerosakan, peperangan, penyakit, pergaduhan, ni semua hasil daripada tangan-tangan. Sebab apa tangan-tangan? Allah tak sebut mata, Allah tak sebut telinga, Allah tak sebut kaki. Sebab tangan inilah yang membuat. Tangan ini disimbolikkan kerana tangan inilah yang membinasakan muka bumi. Hari ini cuaca yang sangat ekstrim, yang sangat panas. Sebab apa? Tangan inilah yang pergi buat perkara-perkara yang boleh merosakkan. Begitu juga kalau itu daripada segi global. Begitu juga rumah tangga rosak disebab tangan kita. Kita sendiri yang membinasakan rumah tangga kita. Kita sendiri yang membinasakan hubungan kekeluargaan. Kita sendiri yang membinasakan negara kita. Kita sendiri yang membinasakan dunia ini. Karena itu Allah kata telah rosak, iaitu kepelbagaian kerosakan yang ada, bencana di laut, di darat, di orang kata di atas muka bumi ini sebab yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian Allah kata satu peringatan yang sangat jelas, liyuziqahum ba'dallazi amilu, iaitu mereka ni bila Allah datangkan penyakit macam COVID dulu,
Allah datangkan penyakit-penyakit yang pelbagai, Allah datangkan kesan-kesan yang pelbagai kerana tangan-tangan manusia ni liyuziqahum, untuk mereka merasai apa yang mereka telah lakukan. Sebab tu orang yang membuat perkara-perkara yang jahat, kemudian datang penyakit-penyakit yang kita tak pernah kenal sebelum daripada ni. Liyuziqahum, untuk mereka merasai apa yang telah mereka lakukan. Hari ni panas. Cuaca yang sangat panas. Kalau baru-baru ni kita tengok cuaca di Kedah, di belah Kelantan, di belah-belah atas ni semua, ini semua adalah disebabkan perubahan iklim. Disebabkan apa? Tangan manusia yang melepaskan gas, yang melepaskan perkara-perkara yang boleh memudaratkan bumi ini. Sebab apa? Sebab itulah Allah kata, sekarang ni kamu rasalah. Yang kata hari ini air dah berkurangan dan sebagainya, sebab tangan manusia sini yang tidak mahu memelihara. Kalau kita tengok yang buang sampah merata-rata, kan, pergi buang sana, kemudian tercemar air-air yang air sungai dan sebagainya, kemudian bagaimana kita nak minum. Ini semua tangan-tangan manusia. Dan apa yang berlaku sekarang ini, kerosakan, peperangan yang berlaku di luar sana dan memberikan impak yang sangat tinggi sekarang ini, catu makanan, perkara-perkara ini semua disebabkan tangan-tangan manusia. Maka Allah kata, rasakan seperti mana apa yang telah kamu lakukan. La'allahum yarji'un. Moga-moga kamu kembali. Kalau kita orang beriman, kita akan kembali. Ya Allah, ini adalah dosa yang aku buat. Kalau dalam rumah tangga kan, kita kembali kepada Allah. Kalau hari ini Allah bagi kita penyakit, hari ini minta maaf, ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, zina. Allah bagi dia penyakit yang pelbagai. Allah bagi HIV, Allah bagi penyakit kelamin dan sebagainya. La'allahum yarji'un. Moga-moga mereka ni kembali kepada Allah, iaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut dalam ayat 42, kata para alim ulama, qul siru fil ardi, Allah kata, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, mengembaralah kamu di atas muka bumi ni. Kemudian mengembara bukan untuk nak ketenangan semata-mata, tetapi Allah sebut fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Fanzuru ni kamu perhatikan. Kamu bila unzur ni, kamu tengok dan kamu kena berfikir. Apa yang telah terjadi kepada mereka-mereka yang telah pergi. Contoh, kalau kita pergi Mesir, kita bukan tengok piramid semata-mata, tetapi kesan daripada pembinaan pada zaman-zaman dahulu, bagaimana hebatnya teknologi, seperti mana hari ini kita rasa teknologi hebat, tetapi mana mereka semuanya telah dimusnahkan oleh Allah. Firaun, Samud, ini semua orang kata generasi-generasi yang pernah hidup sebelum daripada kita ni, dan mereka telah membuat pelbagai perkara dan akhirnya Allah binasakan. Kaum Nabi Lut Allah binasakan, kaum Nabi Nuh Allah binasakan. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah beri peringatan. Allah kata, kamu pergi berjalan, kamu tengok kesan-kesan ini, kana aksaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka ni adalah orang musyrik yang tidak mahu beriman kepada Allah. Akhirnya mereka binasa. Sebab tu bila kita hari ni nak sombong, kita tengok mana Abu Lahab. Oh, sebaik Ustaz sebut Abu Lahab. Tengok Abu Talib. Bukan Abu Talib. Kan Abu Talib, alhamdulillah. InsyaAllah. Mana Abu Lahab, mana Abu Jahal, mana mereka yang katakan mereka ni hebat, mereka ni katakan mereka ni orang kata pembesar dan sebagainya. Akhirnya semuanya mati. Kerana itulah antara intipati dalam ini, Allah kata bermusafirlah untuk melihat kesan-kesan daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala buat, supaya kita kembali kepada Allah. Subhanallah. Jadi kita ada tujuan tertentu bila kita bermusafir ni, nak melihat kebesaran Allah, supaya hati kita tunduk, rendah diri melihat apa yang telah Allah tinggalkan untuk kita nilai sama-sama. Masya-Allah. Mudah-mudahan ayat daripada surah Ar-Rum ayat 41-42 ni menjadikan panduan buat kita untuk berfikir sejenak, bahawasanya ada sebab Allah sediakan masa, jarak dan tertentu. Dan pastinya Ustaz, untuk kita bermusafir ni Allah nak mudahkan urusan kita. Tapi ada setengah pihak, kalau kita tengok di media sosial, ambil mudah sangat. Jadi kita nak kena tengoklah yang mana boleh dipermudahkan, rukhsah, dan mana yang ambil mudah sangat tu, jamak sampai tiga waktu pun salah juga Ustaz ya. Dan baru-baru ni Ustaz, kita nak redakan sikit ketegangan lah Ustaz ya. Di media sosial baru-baru ni ada mempersoalkan, okey, antara perkara yang FAQ ataupun frequent asked question Ustaz di media sosial. Soalan yang kerap ditanya di media sosial berkenaan dengan musafir dan sebagainya, antaranya adalah asbab
kamu bermusafir. Dan bagaimana Ustaz hari ini kita lihat ada yang mempersoalkan, yang kamu pergi bermusafir nampak macam tujuan baik kan? Contoh, nak pergi memperjuangkan Islam, membebaskan negara tertentu, tapi kamu bercampur lelaki perempuan. Macam mana tu? Adakah ini dikira niat yang baik? Jadi Ustaz, kita nak fahamkan macam mana kita nak tahu, aku ni dapat tak rukhsah untuk jamak dan kasar? Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Talib, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Kita seringkali dengar nama musafir ni, biasa kita dengar. Perkataan safar diambil daripada perkataan bahasa Arab yang mana disebutkan di dalam lisanul Arab, iaitu al-khuruj anil imarah mautin al-iqamah qasidan makanan yab'adu masafah yasihu fiha qasar, iaitu keluar meninggalkan kawasan, iaitu tempat tinggalnya. Dia tinggal satu tempat, kemudian dia keluar ke satu tempat dengan tujuan menuju ke tempat tersebut yang jaraknya membolehkan seseorang itu melakukan salat qasar. Ini pentakrifan yang disebutkan oleh ulama. Bererti seseorang yang mana dia nak bermusafir ni, dia keluar daripada tempat tinggal dia untuk satu tujuan, pergi ke satu tempat, kemudian jarak itu mestilah jarak yang melepasi untuk seseorang itu melakukan dan dia boleh buat solat qasar. Maka ulama mengambil pentakrifan ini, ulama menyebutkan ada beberapa perkara. Yang pertama, dia mesti ada tujuan. Tujuan tu apa dia? Maksudnya dia nak bermusafir, maka dibahagikan pula kepada 5 tujuan. Yang pertama, kita catat sama-sama, kita ingat. Tujuan musafir yang boleh jadi wajib. Musafir wajib. Seperti seseorang bermusafir kerana menunaikan haji, umrah yang pertama, ataupun dia meninggalkan satu negeri untuk keluar daripada negeri yang mensyirikkan Allah. Maksudnya yang menderhakai Allah ataupun yang melakukan jadi negeri itu ataupun tempat tu dia keluar, dia tak nak duduk di sana kerana boleh memudaratkan dia, maka wajib dia keluar untuk menyelamatkan akidah dia. Maka ini merupakan kefarduan ataupun merupakan pemusafiran yang wajib. Maksudnya yang wajib pergi haji, pergi umrah yang pertama, keluar daripada tempat yang melakukan syirik kepada Allah, mereka yang syirik, ataupun kefarduan jihad. Tiba-tiba ada diseru untuk berjihad, dia kena bermusafir, maka dia boleh. Itu adalah wajib. Baik. Yang kedua adalah haram, iaitu sesuatu yang bertujuan untuk melakukan maksiat. Maksudnya dia pergi ni, pada minggu lepas Tuan Haji Talib, kita kena ingat satu tujuan dia pergi dengan niat yang baik, tetapi dalam keadaan dia nak pergi, dia melencong untuk buat jahat. Itu dikira macam mana? Itu dikira sebagai masih lagi musafir. Baik. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dan sebagainya, iaitu seseorang yang niatnya baik untuk pergi ziarah keluarga, tapi dalam keadaan dia nak pergi tu dia melencong. Maka permusafiran masih dikira pemusafiran, tapi yang perbuatan itu haram. Baik. Untuk dia nak melakukan satu perkara, sebab bukan tujuan asal. Baik. Jadi yang disebutkan musafir haram ni, dia nak pergi tu memang tujuan dia adalah untuk mencuri, untuk berzina, untuk melakukan fitnah, untuk buat benda-benda yang maksiat. Maksudnya tujuan dia nak pergi sampai situ maksiat, maka itu adalah haram. Baik. Tak boleh jamak. Tak boleh jamak kasar. Okay. Yang ketiga, musafir yang dinamakan sunnah. Apa dia? Menziarahi kedua ibu bapa, merapatkan silaturahim, jumpa Tuan Haji Talib contohnya, buat rumah terbuka. Bila nak buat? Belum lagi Ustaz. Belum lagi. Bajet lahir Ustaz. Jadi pergi merapatkan silaturahim, umrah yang kedua, haji yang kedua, ini semua sunnah. Sebab haji pertama tu yang wajib. Baik, dan sebagainya. Ini sunnah. Jelas. Yang keempat. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat harus, namanya harus. Harus ni mubah, boleh. Iaitu untuk berniaga. Pergi nak berniaga. Pergi untuk bersia-sia, ini yang ramai. Baik. Kan pergi nak pergi tengok kesan-kesan tamadun Greece, tamadun Rom, Parsi, dia pergi ke Iran, dia pergi ke orang kata belah Rom, Itali dan sebagainya. Dia tengok kesan-kesan, keruntuhan, bagaimana pergi ke China, tembok China dan sebagainya. Pergi di Kedah ada orang kata lembah bujang.
sejarah A. Oh, sejarah ya. Jadi Dia bunyi-bunyi bujang, bujang. Banyak macam lain je. macam lain pergi ke Melaka, tengok orang kata Al-Bayan ke, tengok di sana ada kesan-kesan peninggalan sejarah, maka bila pergi ke sana hukumnya harus dibenarkan jamak. Dan yang makruh. Yang kelima, yang makruh, seperti seseorang yang bermusafir seorang diri tanpa teman. Musafir makruh seorang diri tanpa teman. Tanpa teman. Dia pergi seorang-seorang tanpa teman, yang ni bahaya. Sebab Laki, itu terpakai untuk lelaki ke perempuan? laki dan perempuan. Oh ya. Yang ni nanti kita akan syarahkan untuk perempuan dengan lebih lanjut. Baik. Cumanya ada hadis. Kan, dalam satu hadis Nabi sebut orang yang musafir seorang ni, dia kata safar syaitan. Safarani syaitanani, iaitu orang yang bermusafir seorang, dia bersama dengan syaitan. Orang yang bermusafir dua orang, dia juga bersama dengan dua syaitan. Tetapi bila dia pergi dengan tiga orang, itulah safar. Baik. Kena faham konteks hadis ini. Okey, baik. Jangan kita baca hadis ni habislah syaitan semua. Sebab kalau kita tengok, bila seorang yang bermusafir berlaku sesuatu ke atas dia, maka tidak ada orang yang boleh menyelamatkan dia. Kalau zaman dahulu, zaman baginda Nabi SAW, safar, permusafiran dulu tak sama seperti sekarang. Baik. Permusafiran dulu ni dia adventure sikit. Sebab dia perjalanan tu perjalanan yang kita tahu batu. Kemudian kenderaan, batu gelap dan sebagainya. Kemudian boleh sekiranya berlaku sesuatu ataupun perkara, apa-apa perkara dekat dia, tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan dia. Ataupun sekiranya kalau dia pergi dua orang ni belum lagi dinamakan sebagai jamak ataupun secara berkumpulan. Jadi mungkin boleh terpesong juga. Kalau seorang pergi ke Eropah contohnya, kan, tak naklah Tuan Haji Talib, orang lain. Seorang pergi ke Eropah, dia seorang. Boleh jadi dia tak ada orang ni, tak kenal, tak ada orang kenal saya. Kalau kat sana pakai kopiah, sini tercabut kopiah. Jadi seorang tu siapa nak membimbing dia? Nak nasihatkan dia. Nak nasihat. Kalau dua orang ni dia boleh berpakat. Tiga orang ni dia susah sikit. Jadi itulah yang disebutkan makruh kalau sekiranya kita keluar berseorangan, bermusafir, tetapi kata ulama sekiranya tidak ada masalah, dia tidak takut, dia menjaga dirinya, maka makruh tadi boleh menjadi harus, boleh menjadi sunnah. Jadi yang penting niat tu. Baik. Yang wajib, yang harus, yang sunat ni tadi dan juga makruh bolehlah jatuh kategori musafir. Ya, boleh. Yang haram saja tak boleh. Baik, maklum. Alhamdulillah jelas. Dan insya-Allah saya yakin saya dah nampak dah soalan-soalan dah mula bertalu-talu. Saya buka kepada semua yang sedang menonton, terutama di media sosial, jadi kita boleh berinteraktif. Tuan-tuan yang budiman yang dirahmati Allah SWT boleh nyatakan soalan apa yang nak faham. Dah banyak kali dah dengar tentang musafir ni, jamak dan kasar, tapi tak apa faham. Ada bolak-balik dalam persoalan hati anda, boleh nyatakan, kita akan tanya. Ajukan soalan. Dan kejap lagi kita akan ada demo, dah siap dah sejadah dua kat sana tu, insya-Allah. Barangkali bermusafir berdua, kita akan sambung lepas ni, insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih. Saya dah nampak dah soalan yang bertalu-talu diajukan. Insya-Allah kita akan cuba kumpul-kumpul, kita tengok soalan yang akan sama, kita tanyakan sekali. Dan tadi tergantung Ustaz tentang musafir ni, yang tadi kita lebih menjurus pada lelaki, yang perempuan pula macam mana? Baik. Terima kasih Tuan Haji Talib, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, la tusafir mar'ah illa ma'azil mahram. Iaitu jangan seorang wanita bermusafir kecuali bersamanya mahram. Okey, ada dua benda yang perlu kita fokuskan. Yang pertama, jangan kamu musafir seorang wanita, nombor satu. Maksudnya seorang wanita kalau dia nak bermusafir, di sini ada larangan daripada Nabi SAW. Itu nombor satu. Jadi kita akan fikir, Ustaz, selama ni kalau saya nak musafir, nak bekerja, daripada contohnya nilai nak pergi ke Kuala Lumpur ataupun pergi ke satu tempat, memang dah 81 kilometer. Seperti mana syarat musafir yang kita tak perlu sebutlah. Syarat musafir ni kita dah tahu, daripada satu tempat ke satu tempat, berapa tujuan yang baik, kemudian 81 kilometer. Saya bekerja, saya seorang, takkan saya nak bawa husband. Kan husband pun ada kerja juga. Jadi bagaimana seorang wanita nak musafir? Sebab ada larangan daripada Nabi. Okey, itu kita fikir dulu. Saya tak bagi jawapan. Kita kena fokuskan pada hadis. Nombor satu, Nabi kata jangan seorang wanita bermusafir. Yang kedua, melainkan kalau nak bermusafir itu, melainkan bersamanya mahram. Baik. Siapa dia mahram?
Mahram ni bila nak bermusafir mesti orang lelaki. Abang dia, adik lelaki dia, ataupun ayah dia, ataupun datuk dia. Ini adalah mahram. Okey, jelas. Jelas. Ini disebutkan oleh ulama, dia mesti mahram. Jadi bagi orang wanita, maka dalam hadis ini ulama membincangkan, ulama contemporary membincangkan bila Nabi SAW sebut, maka tengok pada keadaan yang mana waktu baginda Nabi SAW menyebut, macam yang kita sebut, keadaan bermusafir ketika zaman Rasulullah dia tak sama zaman kita. Zaman kita ni dah mudah dah, ada RNR, ada lampu, ada balai polis, ada call, boleh call dan sebagainya, mudah. Kita nak berurusan dengan seseorang, perjalanan tu selamat dan sebagainya. Kerana itu ulama kata, sekiranya seorang wanita dia nak bermusafir, dah tak ada mahram dia. Mahram tak ada. Kalau ada mahram lebih baik bermusafir. Tapi kalau tak ada mahramnya, dia terpaksa untuk bermusafir kerana dia mencari nafkah seorang diri ataupun dia terpaksa nak pergi, maka dibenarkan sekiranya perjalanan tu selamat dan aman. Dan yang kedua, dia mendapat, kalau ada suami, mendapat keizinan suaminya, ataupun kalau dia ada orang kata ibu dan ayah, mendapat keizinan ibu dan ayahnya. Baik. Jadi ini adalah seorang wanita. Sebab tu orang wanita ni, dia kok mana pun dia akan dijaga oleh lelaki. InsyaAllah. Sebelum berkahwin, siapa jaga? Ayah dia. Ya. Kalau katakan lepas dia berkahwin, suami. Kata suami dia dah meninggal dunia, kembali kepada ayah ataupun abang. Kalau semua keluarga dia meninggal, siapa jaga? Allah jaga. Anak-anak Takkan lelaki. tu Haji Talib jaga. Kerajaan mesti jaga. Oh, kerajaan pula. Pemimpin mesti jaga wanita-wanita. Sebab tu alhamdulillah di Malaysia ni pemimpin kita, kerajaan kita, dia ada Kementerian Pembangunan Wanita. Jadi menjaga ibu-ibu tunggal ni. Ada program-program untuk ibu tunggal. Itu adalah satu tuntutan dalam agama, mesti dijaga. Baik. Sebab tu wanita ni special. Kalau tu Haji Talib single, tak ada nak siapa jaga. Ada pandai kau lah. Talib. Jaga diri sendiri. Jadi musafir wanita ini, kata ulama contemporary sekarang ni, dan ini diambil pakai oleh mufti-mufti kita, sekiranya ada aman, keselamatan, dibenarkan. Tetapi lebih baik kalau nak bermusafir, musafirlah bersama kumpulan. Kadang-kadang ada makcik-makcik, apa panggil, makcik berzanji. berzanji kan. Ziarah ke Akademi Al-Bayan di Melaka. Pergi, contohnya pergi ke satu tempat, dia nak bermusafir, naik satu bas. Kadang-kadang mereka macam Al-Bayan tu satu bas. Jadi selamat, tidak jadi masalah, dibenarkan kerana bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau ada mahram, boleh bermusafir dengan mahram, itu lebih baik. Maka persoalannya telah kita jawab, dibenarkan sekiranya aman dan mendapat kebenaran seperti mana yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah, alhamdulillah terpakai juga untuk kepergian ibadah haji, misi kemanusiaan dan sebagainya dah terjawab Ustaz ya. Okey, jadi Ustaz, kalau kita nak tengok, kita pergi ke arah teknikal, boleh Ustaz ya? Boleh tak sebelum tu saya nak baca dulu soalan-soalan yang kod-kod lah dalam perjalanan kita mencari jawapan tu bertepatan dengan apa yang kita nak sentuh. Okey, saya nak ambil di media sosial terlebih dahulu. Ada yang tanya, Allahumma salli ala Muhammad, kita ke Titi Allahumma salli. Bagus soalan ni. Ustaz, betul ke kalau berhutang tak boleh jamak kasar? Tu satu. Bro Apid, kalau yang sakit terlantar boleh ke jamak? Nuar Rekabina, kalau pergi hiking negeri lain boleh tak untuk jamak? Hairi Yusof, kalau solat dengan anak yang belum balik, wajar ke kita niat imam? Oh, ni tadi ni cerita lain Tanjak Merah, jika keluar selepas subuh, bolehkah kita jamak? Sofia, Ustaz, kalau musafir tujuan baik tapi musafir dengan bukan mahram, boleh jamak ke? Okey, bagus soalan-soalan ni. Lepas tu, Ustaz, kalau kita pesakit menjalani pembedahan 8 jam, boleh ke jamak? Sama juga terpakai kalau yang doktor. Kalau kita berniat ke tempat baru 10 hari, boleh tak dia jamak kasar 3 hari, sebaiknya dia tiba tempat tu? Okey, saya berhenti ke tahap tu dulu. Silakan Ustaz kalau kita cari jawapan apa yang telah dibicarakan. Baik, saya cuba ingat apa soalan-soalan yang dibicarakan. Yang pertama yang ditanya, sekiranya seorang yang bermusafir dengan tujuan tadi, dia kata ada ikhtilat. Kita kena faham dulu, ikhtilat ni percampuran lelaki perempuan yang tidak menjaga batasan, itu tidak dibenarkan. Yang orang kata berpegang-pegang, yang tidak ada batasan, yang tidak ada gap. Ini yang tidak dibenarkan. Kadang hiking bukan kita berpegang-pegang. Ada orang dia nak bersenaman. Lelaki, perempuan. Maksudnya memanglah bergerak.
Cuma pakaian kena jaga, kan? Tak bolehlah kejap lagi nak naik bukit, tak apalah, I tolong you tolong I dukung you dukung I. Tak boleh lah. Benda-benda yang haram tu tetap haram. Ya. Tetapi kalau pergi tu dengan menjaga batasan, dengan pakaian yang elok, batasan ada wanita tolong wanita dan sebagainya, kalau suami tolong isteri dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Riyadhah ni dibenarkan. Baik. Dan sekiranya dia nak pergi hiking, macam kita sebut tadilah dalam ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-42 yang disebutkan kul siru fil ardi fanzuru, maka pergilah kepada mana-mana tempat untuk kita melihat kesan-kesan, kita melihat gunung ganang, kita melihat laut dan sebagainya. Itu tidak jadi masalah. Cumanya sekiranya niat tadi, Ya, ini yang kita sebut tadi. Saya nak pergi ke whiteboard boleh? Sila. Tujuan dia supaya kita faham. Katakanlah seseorang yang pergi, Tuan Haji Talib, Ya. ni bukan Tuan Haji Talib lah. Nasib baik Ustaz. Sebaik Ustaz cakap awal. Tapi rambut dia macam tu. Oh, Remos ada. Rema. Katakanlah dia pergi ke satu tempat. Dia nak pergi ke satu tempat ni. Tujuan dia adalah maksiat. Ni tempat maksiat. Saya nak pergi hiking ni memang nak pergi buat maksiat dekat atas gunung tu. Memang itu tujuan dia. Maka tidak ada jamak dan qasar. Baik. Jelas. Tapi kalau dia pergi, tempat ni adalah maksiat. Tempat ni adalah maksiat. Oh, patut salah. Katakanlah tempat ni bukan maksiat. Ni tadi tempat maksiat. Yeah. Yang ni dia nak pergi satu tempat yang memang dia nak pergi untuk nak tengok gunung, dia nak tengok bukit dan sebagainya. Tapi dalam pertengahan jalan ni ada maksiat. Maka ni yang saya sebutkan dalam kitab seperti mana dalam mazhab Syafi'i, ini dia boleh buat jamak qasar. Kalau cukup syarat. Cuma perbuatan ni haram. Baik. Tapi dia dibenarkan. Dia berbeza. Kalau pergi memang tujuan dia maksiat, memang tak boleh. Tapi kalau tujuan dia nak pergi gunung, nak pergi tengok bukit, nak pergi tengok laut dan sebagainya, dia pergi. Tapi dalam pertengahan tu, ni untuk nak tengok keindahan alam. Tapi dalam pertengahan dia buat maksiat. Apa saja maksiat. Haram perbuatan maksiat ni, tapi kata ulama dalam mazhab Syafi'i, jamak qasar itu masih lagi boleh dibuat. Baik. Berbanding dengan tadi. Okey, jelas? Jelas. Dan ada tadi soalan. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya, sekiranya saya pergi dekat sana, ada beberapa soalan yang saya nak sentuh. Saya nak pergi di sana, saya niat tinggal di sana 10 hari yang ada sebut tu. Dia pergi, dia nak tinggal sana 10 hari. Baik, kita dah sebut ada 3. Satu, namanya musafir. Okey, syarat pertama. Musafir ni kita dah tahu, satu perjalanan ke satu perjalanan yang mana syarat antaranya 81 km. Betul, itu kita dah tahu. Ya. Dan dia mesti bila sampai kat sana, dia mesti nak niat dia. Dia niat ni, kalau dia pada satu tempat ni, dia nak pergi ke satu tempat, mesti perjalanan dan balik ni adalah 1 hari, dan dia nak duduk sini jangan melebihi 3 hari. Okey, baik. Jangan lebih daripada 3 hari. Okey, saya ulang sekali lagi. Seorang, dia nak pergi ke Perlis, daripada Kuala Lumpur ke Perlis. Perjalanan tu tak apa, musafir. Okey, balik tu tak apa, dia kira musafir. Dia niat kat sini, bila dia sampai kat sini, dia kata saya nak duduk sini lebih kurang 3 hari lah, tak sampai. Dalam 2 hari, 3 hari macam tu. Jadi bila dia sampai, dia boleh buat jamak dan qasar lagi. Sebab dia masih lagi dikira sebagai 3 hari tu. 3 hari ke bawah. Bagaimana nak kira 3 hari? Tidak termasuk perjalanan pergi dan balik? Tak termasuk. Betul, tak termasuk perjalanan pergi. Contoh, hari Isnin pagi. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. saya tutup ini, Jumaat. Tak maaf, saya tulis tulisan yang huduh. Selalu lawa. Ya, hari ni je lah. Hari ni je. Ya. Okey, yang kata 3 hari. Katakanlah dia masuk pagi. Pagi maksudnya dia sampai pagi. Sampai pagi di Perlis. Sampai pagi di Perlis perjalanan. Okey, sampai ni, ini maksudnya masuk. Bila waktu dia dah sampai dekat rumah, tak kira rumah nenek dia ke, rumah orang kata jiran dia ke, ataupun isteri kedua ke. Isteri kedua, kejap lagi kita sentuh. Oh, tak boleh, jangan sentuh belum lagi. Belum lagi. Itu Astaghfirullahalazim. Itu dah dikira rumah ataupun tidak. Oh, katakanlah dia pergi sampai kat situ di tempat-tempat rumah kawan dan sebagainya. Maka sampai pagi ni, sampai tadi subuh kan? Tak apalah, subuh dia dah solat kat jalan.
Zuhur sampailah Isyak, dia boleh jamak. Okey. Ini dikira hari perjalanan ke tidak Ustaz? Ini dikira hari masuk. Oh, dah kira hari masuk. Ni dikira hari, ni kira hari masuk. Hari masuk. Jadi, keseluruhan hari ini boleh buat jamak qasar. Hari Selasa, semua boleh. Okey. Hari Rabu, semua boleh. Hari kedua. Hari Khamis, semua boleh. Maksudnya, nampak? Dikira 3 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Maksudnya, Jumaat ni, pagi ni dia mesti keluar. Dia tak boleh petang. Baik. Kalau dia kata, okey, abang, kita nak pergi nak pergi ke kampung kita, saya tak tahulah nak berapa hari. Cuba abang kira. Baik, kita sampai hari Isnin. Maksudnya hari Isnin tu hari masuk. Maksudnya semua hari masuk dibenarkan. Kita duduk hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Abang nak balik bila? Abang nak balik Jumaat pagi lah. Jumaat pagi contohnya. Pukul 10 pagi. Dia sampai pukul 10 lebih kurang. Okey, 10 pagi. Yang ni dibolehkan kita nak buat jamak. Tapi kalau kata dia nak pergi tengah hari, kan, dia nak pergi tengah hari ataupun dia nak pergi petang ataupun dia nak pergi malam, maksudnya dia dah melebihi 3 hari. Sebab dia masuk pagi, dia mesti keluar pagi. Masuk malam, dia mesti keluar malam. Jadi katakanlah hari Jumaat tu dia nak balik malam. Dia nak balik malam ni, dia kata dia nak balik malam. Dia kata tak naklah pagi, dia nak balik malam. Sebutlah jam Ustaz, sebutlah jam. Katalah pukul 10 malam dia nak pergi. Ya. Dia nak balik hari Jumaat. Maksudnya hari Isnin dia sampai pagi. Kalau dia nak buat jamak qasar, dia mesti keluar hari Jumaat pagi. Tapi kalau dia nak balik malam, dia kata hari Jumaat, malamlah kita balik. Tapi dia sampai pagi. Hari Isnin, kena faham betul-betul. Maka hari Isnin yang dia sampai sahaja dekat rumah, dah tak boleh buat jamak qasar. Oh, tak boleh dah. Selasa tak boleh dah. Rabu tak boleh dah. Khamis tak boleh dah. Jumaat tak boleh dah. Sebab apa? Sebab niat dia dah melebihi daripada 3 hari. Jadi kalau siapa yang merancang balik kampung, kena kira dulu. Kira hari betul-betul. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ambil daripada pandangan Imam Ahmad, kalau lagi nak senang, kira 21 fardu solat. 21 fardu solat. 21 fardu solat. Contohnya, sehari 5. Contoh masuk pukul 10, dia kira Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Okey. Kan? Subuh. 5. Lepas tu subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dia kira lah 21. Kalau melebihi 21, tak boleh. Itu kiraan yang lebih mudah. Kiraan dalam mazhab Syafi'i. Imam Ahmad. Dan ada pandangan mazhab Syafi'i yang ambil tapi sebahagian. Tapi yang muktamad ini, dia tak kira waktu solat, dia kata masuk pagi, kena keluar pagi. Kalau masuk malam, contohnya Isnin malam, Tuan Haji Talib. Dia nak balik Jumaat pagi. Ni saya nak tanya Tuan Haji Talib. Cepu cemas. Baik, cuba berikan pada saya. Isnin, tuan-tuan, Isnin dia masuk malam. Ya. Malam pukul 10 malam. Baik. Dia kata, abang, kepada abang Talib yang dikasihi, kita nak balik ni Jumaat pagi. Ya. Kan? Dia masuk malam, Jumaat pagi. Dia boleh tak buat jamak qasar? Wah, adindaku. Ya. Jawapan mestilah boleh sebab dia kurang daripada 24 jam. Ya. Boleh ajar kat kamu. Memang boleh. Tapi kalau dia kata, malam Jumaat ni, contohlah dia kata, kita balik hari Sabtu lah. Hari Sabtu pagi. Jadi Sabtu pagi, patutnya Jumaat malam tu dia dah kena balik. Ya. Sabtu pagi dah jadi hari yang lain. Maka dia dah tak boleh. Sampai saja dah tak boleh dah. Bermula daripada sampai tu dah tak boleh dah? Tak boleh. Perjalanan tu boleh. Sampai tu tak boleh. Jadi kalau orang yang mana dia dah niat untuk melebihi daripada 3 hari, memang dah tak boleh. Okey, jelas? Jadi menjawab yang 10 hari tadi tu tak boleh lah Ustaz? Tak boleh. Kalau sekiranya dia kata, saya nak pergi sana 10 hari, tak dibenarkan sebab dah niat dia untuk duduk sana 10 hari tepat, dah melebihi 3 hari. Patutlah yang pergi umrah apa semua tu tak boleh jamak. Ya. Ya. Kalau dia ada itinerary perjalanan, dah tahu dah perjalanan macam mana, dia dah tahu. Ya, walaupun ada khilaf tentang haji ni, nanti kita sentuh, dia ada khilaf sikit. Baik, sebab kalau dalam muzakarah haji, dia kata kita tak boleh sebab kita memang bukan dikira musafir. Ya, baik. Tetapi ada pandangan mengatakan Nabi SAW bila melakukan haji, Nabi buat jamak dan qasar. Ada yang Nabi buat jamak, ada yang Nabi buat qasar. Jadi untuk haji special. Nanti kita buat edisi khas. Ya, itu buat edisi khas. Baik, Masya Allah Ustaz. Bertalu soalan Ustaz. Saya suka soalan ni sebab dia betul, dia berlaku dalam kehidupan kita. Contoh, Ajar Nurizan, dari rumah pertama cukup Jumaat, keluar pergi rumah anak yang lain dalam area yang sama.
contohlah sampai hari Jumaat pagi tu dia keluar. Duduk kat asas sama, katalah duduk dekat Kampung Pegoh, Alur Gajah Melaka. Wah, macam alamat macam kenal je. Lepas tu dia keluar sikit, rumah anak dia kat kampung sebelah. Contoh, itu dikira macam mana? Adakah tu dikira Baik, maksud dia nak keluar nak balik? tak, dia tidur rumah anak dia pula. Dia tidur rumah anak dia. Maksudnya dia tidaklah menetap di sana. Tidak, Betul tak? dia duduk Johor contohlah kan. Okey, dia macam ni. Kalau seseorang yang mana saya pergi ke whiteboard lagi boleh? Kena pergi ke whiteboard. Kesian pula Ustaz. Tak apa. Penat ke Ustaz? Tak penat. Nanti kita minta air. Kejap lagi kita bagi air oren. Okey. Contoh. Minta maaf. Dia kadang-kadang kita kena tunjuk smartboard ni lagi faham. Saya setuju Ustaz. Okey. Bagus soalan dia orang ni Ustaz. Okay. Jawapan bagus tak? Jawapan memang hebatlah. A+ lah. Okey, contoh. Seseorang yang mana dia nak bermusafir ke satu tempat. Okey, katakanlah dia nak pergi kat sini, Tuan Haji Talib. Yes, dia nak pergi ke sini, contohlah memang dah 81 km. Okey, jelas 81 km. Maka perjalanan ni, dia kata saya nak duduk dalam lebih kurang 3 hari. Okey, kemudian dia nak berpindah randah. Pindah sini ke tempat, lepas tu dia nak pergi sini ke tempat. Contoh, dia nak berpindah. Maksudnya dia tidak meletakkan nak duduk melebihi 3 hari. Ya. Semuanya boleh kita buat jamak qasar. Oh, boleh InsyaAllah. Okey, jelas. Ini boleh sebab niat memang dah tak duduk kat sini. Kemudian dia nak pindah pula ke tempat lain, dia nak pindah kemudian dia nak balik, tidak jadi. Yang penting dia dah cukup syarat dia tadi. Baik. Tapi kalau katakanlah yang kedua, katakanlah dia nak pergi dekat sini dah 81 km. Dia kata saya nak duduk kat sini 5 hari lah rumah anak. 5 hari. Maka perjalanan tu boleh buat jamak qasar. Perjalanan tak ada masalah. Sampai dah tak boleh. Faham. Katakanlah dia daripada sini nak pergi ke sini, nak pergi rumah anak kedua. Ni anak pertama. Ni anak kedua. Ya. Dia mesti bermula balik kena 81 km. Baik. Kalau rumah kampung sebelah baru 2 km sampai tak boleh. Kalau perjalanan tu memang 80 anak kedua, anak ketiga duduk jauh lagi. Jauh 81 km, maka kat sini boleh kalau sekiranya niat macam tadi. Duduk lebih ataupun tidak. Kalau nak duduk lebih, maka tak boleh. Soalan boleh? Ya, boleh. Kita buat strategik sikit lah Ustaz. Ya. Sebab kita nak ambil urusan ni lah. Saya pergi rumah anak pertama 3 hari. Okey, 3 hari. 3 hari. Anak kedua 2 hari. 2 hari. Anak ketiga 3 hari juga. 3 hari juga. Mana boleh, mana tak boleh? Okey. Katakanlah kita pergi dah memang 81 km. Kita memang bukan nak duduk sini. Ya. Betul tak? Perjalanan kita nak kat sini memang kita nak duduk. Ini tidak jadi masalah, boleh ya? Kemudian kita nak berpindah. Kan kita berpindah. Tidak jadi masalah. Perpindahan tu tidak menjadi masalah. Sebab katakanlah kita kata, ni memang 81, ni semua kalau ke sini 81. Okay. Niat kita nak pergi rumah anak ketiga ni. Cuma kita singgah. Persinggahan ni tidak jadi masalah. Sebab dia dah memang dah melebihi 81 km. Baik. Jadi bila kita berpindah dan kita nak balik ke rumah kita tu memang tidak jadi masalah, maka keseluruhan kita boleh buat. Baik. Sebab tu ada lagi satu pandangan yang disebutkan oleh ulama, sekiranya kita tadi ada kerja, kan, contohnya sahabat-sahabat kita yang bermusafir untuk mendapatkan kebebasan rakyat Palestin contohlah. Ya. Dia tak tahu berapa lama dia nak bermusafir, betul? Ya, betul. Dia tak tahu langsung. Dia nak pergi tu berapa hari, dia tak tahu macam mana. Maka dalam mazhab Syafi'i, dia boleh 18 hari. Baik. Bermusafir ni maksudnya dengan syarat niat jangan meletakkan berapa hari dia nak tinggal di sana. Dia kata sehingga misi dia selesai. Selagi mana tak selesai, selagi itulah dia akan bermusafir, dikira musafir. Maksimum dalam mazhab Syafi'i adalah 18 hari. Berdasarkan daripada Nabi SAW ketika mana Fathul Mekah, Nabi masuk ke Fathul Mekah, Nabi solat qasar iaitu selama 18 hari kata Imam Ibn Abbas. Ini hadis yang sahih. Jadi dengan niat pergi sehingga urusan aku selesai. Maka boleh 18 hari. Tapi kalau dia niat aku nak duduk sana 5 hari, maka dah tak boleh dah. Baik. Jadi inilah yang disebutkan oleh ulama, walaupun perpindahan dia mesti ada A ke B. Contoh titik A ke B ni, memang 81 tapi dia nak singgah sini, dia nak singgah sini. Yang mana singgah tu bukan dia nak duduk. Saya nak duduk sini 4 hari. Bila dia nak kata duduk 4 hari, dia dah orang kata had hari tu. melebihi had hari tu.
Jadi kalau sini 2 hari, sini 3 hari, sini 2 hari, tujuan dia sana tu untuk nak bawah daripada 3 hari, dah lebih 81, dibenarkan untuk melakukan jamak dan qasar. Masya Allah, Alhamdulillah. Lini kata jelas Ustaz, terima kasih. Selama ini persoalan saya terjawab. Ustaz, banyak pahala Ustaz. Masya Allah, syukur. Tapi Ustaz, macam nak suruh bangun balik, tapi Ustaz duduk kejap. Yang status ABC tu saya nak tukar. Rumah isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga. Contoh, adakah dia boleh dijamak dan sebagainya? Jawapan dia kejap lagi. Baik. Kita berehat seketika pada tuan-tuan. Ambil nafas. Ajukan soalan, tolong kongsi-kongsikan. Saya kira ramai yang dapat manfaat hari ini. Anda pun dapat pahala bila berkongsi. Kita akan sambung lepas ini. Ada pelbagai lagi soalan. Saya rasa kita nak capai lagi banyak lagi perkara hari ini, insya-Allah. Berehat seketika. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih yang menonton. Sebab bila saya tengok soalan ini adalah real case scenario ataupun kes-kes senario yang sebenar berlaku. Contoh, saya baca beberapa soalan. Okey Ustaz, bagaimana pula kalau anak-anak yang balik rumah ibu bapa jarak lebih daripada 81 km. Mungkin anak ni ada dua situasi. Anak yang bujang, belajar kat universiti dan sebagainya, ataupun anak yang kerja, dia duduk Perak tapi rumah mak ayah dia duduk dekat Johor, dia balik masa beraya. Ataupun apa pula beza dengan anak yang dah berkahwin, dia ada rumah dia sini tapi dia balik rumah mak bapak dia. Dia pun keliru. Ni aku boleh jamak ke tak? Dia balik rumah mak bapak. Situasi tu. Situasi seterusnya, tadi ada tanya, Ustaz, kalau kata saya keluar bekerja, contohlah saya mungkin kerja bahagian sales, buat servis. Saya keluar lebih daripada 100 km pada hari itu. Saya tengok meter, 100 km aku boleh jamak ni. Tapi dia terikat tak dari segi radius, kawasan dan sebagainya? Ada dua soalan tu Ustaz. Baik. Terima kasih pada Tuan Haji Talib yang bertanya. Terima kasih terlalu banyak. InsyaAllah boleh juga pergi ke Telegram Assalamualaikum. Kat sana juga insyaAllah saya usaha untuk akan jawab. Kalau tak sempat jawab di TV, saya akan jawab melalui teks. InsyaAllah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Saya nak jawab soalan yang kedua dulu. Silakan. Kalau seseorang yang mana dia pergi buat sales, kita kena faham syarat jamak qasar itu. Dia mesti ke titik A. Ni, titik A ni, perjalanan A ni ke B ni mesti bertujuan. Dia nak pergi, saya nak pergi contohnya daripada sini saya nak pergi ke Melaka. Lebih 81 km untuk nak buat sales di Melaka, maka dibenarkan. Tetapi kalau dia kata saya nak pusing dekat daerah Lembah Kelang saja, pusing-pusing, lepas tu dia pun plus. Saya tadi pergi daripada sini Shah Alam, daripada Shah Alam saya pergi ke Subang. Shah Alam ke Subang tak sampai 81. Jadi lepas Subang saya pergi ke Petaling Jaya. Dia main ke sekitar itu. Campur-campur memanglah melebihi 81. Itu tak dibenarkan. Oh, tak dibenarkan. Seperti abang-abang e-hailing. Baik. Tak dibenarkan untuk jamak dan qasar kerana dia bukan daripada sini ke sini 81 terus. Dia tak boleh keliling. Contoh, orang naik Gunung Jerai. Daripada kaki bawah, ni disebutkan dalam kitab, tapi dia tak sebutlah Gunung Jerai. Dia sebut berpusing di satu tempat. Di bawah, naik sampai ke puncak 81. Boleh tak jamak? Tak boleh lah. Tak boleh lah jamak sebab dia satu tempat. Dia mesti daripada kawasan A pergi ke kawasan B. 81 baru boleh. Dekat 81 bila sampai ni dia nak pusing-pusing, itu tidak jadi masalah. Yang penting perjalanan dia mesti pergi, bukan berpusing pada satu tempat. Okay, itu jelas? Jelas. Yang kedua, soalan yang pertama tadi tapi saya jawab yang kedua, iaitu soalan sekiranya anak. Anak ni dia balik. Contohlah dia balik asrama ataupun dia balik ke rumah mak dia. Dan sama tadi macam soalan tadi soalan madu. Apa? Macam madu satu isi rumah isi pertama, kedua, ketiga. Okey. Dia ada 2-3 rumah. Ini baru soalan. Ini baru soalan. Ini baru soalan. Yang dinantikan. Yang dinantikan. Baik. Kita kena faham bahawa kita tinggal dekat rumah mak kita waktu kita kecil. Samalah dengan anak-anak asrama dan sebagainya. Jadi itu mautinul asl dia sebut. Mautinul asal, tempat asal kita. Jadi itu rumah kita, baju kita, perkakas, semua peralatan, apa semua dekat situ. Maka itu adalah rumah tempat kita tinggal yang asal. Faham betul-betul? Jadi bila kita dah berkahwin, saya jawab yang madu dulu lah. Bila kita yang dah berkahwin, kahwin seorang. Contohlah dekat mana daripada Kuala Lumpur, dia tinggal rumah mak dia waktu dia umur 18, 19, 20, 21 dia kahwin. Bila dia kahwin, dia tinggallah dekat tempat Perak. Perak. Oh, jauh. Okey, contohlah Perak. Bila tempat Perak ni, dia dah beli rumah, dia dah berkahwin, dia tinggal situ. Jadi rumah mak dia ni dah tak dinamakan Mautinul Asl.
Dia asal memang situ, tetapi bila dah ahli keluarga dia dah duduk situ, baju dia dah duduk situ, tempat kerja dia dah duduk situ ataupun tempat kerja dia lain, tapi peralatan baju perkakas, maka itu adalah tempat asal yang mana sekiranya dia balik ke rumah mak dia, dia masih lagi boleh bermusafir sebab rumah mak dia tu dah tak menjadi rumah tempat tinggal asal dia. Baik. Okey, jelas? Kalau yang berbini dua pula, daripada Perak dia pergi pula ke Kelantan, kahwin seorang lagi. Kan? Jadi bila daripada Perak nak pergi ke rumah Kelantan, lepas tu pergi pula ke Johor, rupanya ada 3 bini. Dalam diam. Ku sangkakan dia, rupanya ada keempat, Melaka pula. Ada pula lagi. Nak jadikan cerita Perak, Kelantan, Johor, Melaka. Musafir sungguh. Jadi daripada Perak pergi ke Kelantan, raya yang kedua dia pergi, jadi boleh tak dia bermusafir? Perjalanan tu dikira musafir disebabkan di sana ada ahli keluarga dia, ada baju dia, sampai dia tak boleh dah Faham. jamak qasar. Sebab itu adalah mautinul asal, sebab ada ahli keluarga dia duduk dekat situ. Okey, jelas? Pergi pula ke Johor. Daripada perjalanan tu dia boleh bermusafir, bini nombor 3, maka dibenarkan untuk dia jamak qasar ketika mana perjalanan sampai tak boleh. Sebab apa Tuan Haji Talib? Ya, saya. Sebab ada baju, ada ahli keluarga, ada. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, Imam Syirazi di dalam kitab-kitab mereka dalam pandangan mazhab Syafi'i, iaitu orang yang banyak tempat tinggal, yang mana kalau sekiranya ahli keluarganya ada di sana, maka dia tak boleh dikira sebagai bermusafir bila sampai. Baik, kembali kepada soalan anak tadi. Ya. Kalau anak ni dia duduk dekat asrama, kemudian dia balik rumah mak dia, asrama tu bukan tempat asal dia. Walaupun ada baju, tapi dia duduk sementara. Dia dah dinamakan sebagai mukim. Dia tak bermustautin. Okey, Tuan Haji Talib, saya recap sikit. Musafir, orang yang duduk di satu tempat. Mustautin tu, itulah tempat asal dia. Dia keluar ke satu kawasan, perjalanan 81 km, itu adalah musafir. Bila dia niat lebih daripada 3 hari, maksudnya dia nak duduk 4 hari, nak duduk 5 hari, nak duduk 10 hari, nak duduk sebulan, dia tak nama mustautin lagi. Dia nama mukim. Mukim. Mukim berapa hari Ustaz? 5 hari? Lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari dipanggil mukim. Mukim. Mukim ni beza mustautin dengan mukim. Okey. Musafir kita faham. Ya. Faham betul. Musafir perjalanan 81 bergerak. Baik. Mukim dengan mustautin dia memang niat tinggal di sana selama-lamanya. Bekerja, cari rezeki, berkeluarga. Ya. Mustautin. Mukim dia tak berniat untuk tinggal di sana. Contoh, kita pergi asrama, kita niat saya nak tinggal kat sini selama-lamanya. Ataupun kita duduk sinilah, inilah rumah kita ni. Tak ada. Tak ada. Maka dia bermukim. Bila balik asrama, maka dia tak boleh dah nak jamak qasar. Sebab sampai asrama, bila sampai perjalanan boleh, sampai asrama, maka ataupun universiti, dia dah tak boleh sebab dia dah bermukim, niat lebih daripada 3 hari. Okey. Bila dia balik rumah mak dia, sampai rumah mak, perjalanan boleh, sampai rumah mak dia, itu adalah baju dia, tempat tinggal dia. Tak boleh dia buat jamak dan qasar. Jelas? Jelas. Jadi, kita kena faham, mukim melebihi daripada 3 hari, mustautin memang dia ada niat dan itulah tempat tinggal dia. Mukim ni dia sementara saja. Baik. Okey, Tuan Haji Talib, saya nak pergi kepada Sila. praktikal. Sila Ustaz. Sebab ada sejadah. Ni Ustaz Syihab. Saya risau takut tak sempat. Ya, kita buat mana yang sempat. Kalau tak cukup, kita tambah lagi. Ya, insya-Allah. Tuan Haji Talib, contohlah contoh. Kita bermusafir tadi, nak pergi dalam keadaan perjalanan musafir, kita berhenti RNR. Okey. Ada imam. Okey, ni tiba-tiba imam yang saya tengok dia tengah semayang. Solat. Saya pun dah ambil wuduk, saya pun masuk. Saya kata, bila RNR ni kadang ada orang semayang sana, ada semayang sini. Tapi saya ni memang tak selesa semayang seorang. Saya nak semayang berjemaah. Jadi nak tanya, dia tengah semayang. Takkan nak tanya, awak solat jamak ke, jamak qasar ke, ataupun semayang tamam? Kita nak tanya, kita tak boleh. Jadi macam mana kita nak buat? Dalam mazhab Syafi'i, kita menggantungkan niat kepada dia. Menyandarkan niat padanya. Contohnya macam ni. Sekarang ni contohlah waktu zuhur. Kita nak buat jamak takdim. Jamak qasar takdim. Tapi kita tak tahu dia buat qasar ke, dia sembahyang zuhur 4 rakaat ke, kita tak tahu. Nak tanya dia tak boleh jawab. Takkan dia nak buat isyarat. Dia tak tahu. Jadi apa niat kita? Niat dia adalah bila kita niat, kan, kita nak sebelum takbir tu, kan kita dah orang kata dah ambil wuduk dan sebagainya, kita pun takbir. Allah, dalam ni sahaja aku solat.
jamak. Kena sebut jamak sebab kita berlaku jamak takdim. Jamak takdim maksudnya asar bawa pada waktu zuhur. Lepas tu jamak takdim dan bergantung niat kepada dalam hati kita ni. Dia memanglah nak lafaz ustaz panjang ni ustaz. Bergantung kepada imam. Sekiranya dia buat 4, aku akan buat 4. Sekiranya dia buat 2, aku akan buat 2. Sebab bagi kita nak buat 4 ataupun 2 tidak jadi masalah. Yang bermusafir. Okay. Dia pun Allah sahaja aku solat jamak takdim mengikut imam. Kalau dia buat 4, aku buat 4. Kalau dia buat 2, aku buat 2. Baik. Allahu Akbar. Kita pun solat. Bila solat, contohlah dia rukuk. Oh. Okey. Iktidal. Okey. Sujud. Okey, katalah dia sujud pertama, kita pun ikutlah ni, kita ikut. Kan, sujud, kemudian duduk antara dua sujud. Okey. Sujud lagi. Okey, saya pun sujud. Kemudian tahiyat. Sudah berapa rakaat dia buat ni? Kita pun tak tahu ni 4 ke 2. Maka kita anggap dia juga bermusafir, kita buat 2. Sebab memang di RNR. RNR ni kita faham adalah tempat ramai orang bermusafir. Maka dia dah solat kat sini. Tuan Haji Talib, ibu-ibu, ayah-ayah, dia kita tahu solat kat sini, di RNR kita tahu. Tadi kita tak tahu dia ni buat 4 ke ni. Sebab dia memandangkan dia buat 1 rakaat, kemudian dia dah habis. Kita baru masuk 1 rakaat saya, dia dah mungkin 2. Kita sambung 1 lagi. Bagi salam, saya pun bila dah bagi salam, baru saya naik. Okay, saya naik, saya sambung berapa rakaat? 1 lagi Ustaz. 1 rakaat saja. Baik. Jelas. Ramai yang kata jelas Ustaz. Okay. Okay, kalau situasi seterusnya, tiba-tiba dia buat 2 rakaat. Okay, tiba-tiba dia buat rakaat. Tu faham Okay, katakanlah dia buat 2 rakaat. Okey, contohnya bangun tadi daripada sujud, dia bangun. Dia bangun, saya bangunlah. Ya. Bila dia buat 2 rakaat, okey, rukuk. Okey, iktidal, ni kita nak skip iktidal. Okey. Sujud yang kedua terus. Okey, saya pun ikutlah sujud kedua. Okey, sujud kedua. Ni rakaat kedua Rakaat kedua. Okey, baik. Okey, tahiyat. Saya pun tahiyat. Sebab tadi kan menggantungkan niat. Kalau dia buat 2, saya buat 2. Okey, sebenarnya Ustaz, dia sebenarnya buat 4 Ustaz. Dia buat niat 4. Dia niat 4. Tapi kita tak tahu. Okey, Ustaz tak tahu. Okey. Jadi kita tengok dia 2. Okey, dia 2 sebab kan 2 tadi. Okey, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kita tengok memang kita 2. Kita pun tak tahu. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibenarkan. Sebab apa Tuan Haji Talib? Ya, saya. Sebab tempat yang kita solat dengan dia ni adalah RNR, kita tahu tempat musafir. Dia berbeza dengan tempat sekiranya kita solat di masjid. Surau atau masjid. Ya, okey. Contoh. Okay. Wah, menarik. Beri perhatian Ini sangat menarik. Ini sangat teknikal. Tolong beri perhatian. Tengok betul-betul Tadi saya sebut kalau dia buat 2, rupanya dia buat 4. Saya tak tahu dia buat 4. Tapi sebab saya masuk tu memang cantik-cantik cun-cun 2. Kan? Dia masuk, memang saya masuk tu, saya pun masuk dengan dia. Rupanya dia solat, dia bangun, lepas tu dah rakaat kedua tu dah habis, dia salam. Sebab memandangkan tempat itu adalah tempat RNR ataupun tempat memang kita tahu permusafiran. Kita anggap dia solat sebagai solat yang kita ikut imam. Kalau dia buat 2, kita anggap dia buat jamak qasar lah. Okay. Katalah kita pergi masjid. Tuan Haji Talib pergi masjid. Dia tengah tahiyat awal. Tahiyat awal. Okay, tahiyat awal. Ini masjid. Masjid, tahiyat awal. Okey. Katalah ada imam. Ni imam berjemaah. Yang bermukim, imam yang bermustautin, yang berjemaah. Okey, dia tengah tahiyat awal. Kalau saya masuk, tambah sikit boleh Saya cari cepat. Kalau saya masuk, okey, dia bangun. Bangun imam. Saya masuk, saya nak niat jamak qasar ke saya nak ingat niat tamam? Betul. Maka kata Imam Ibnu Abbas, kita kena buat 4 juga sebab kita berimamkan dengan imam yang bermustautin. Walaupun kalau kita buat 2, tak apalah, dia dah buat 2, kita tinggal 2, nanti dia bagi salam, saya bagi salam. Tak boleh. Tak boleh. Jadi sebab dia buat 4, sebab dia imam yang bermustautin, imam yang memang dekat masjid, kita masuk walaupun 2 rakaat tinggal baki, kalau kita buat jamak qasar itu tadi kita buat 2 saja, kita kena buat 4. Lepas dia bagi salam, kita tambah lagi 2 rakaat. Kemudian nanti nak sembahyang asar, kejap lagi saya akan sentuh. Masya Allah, luar biasa. Saya kira ramai yang memberikan perhatian, ramai yang kata macam contoh ni, baru faham.
Juga Ustaz nanti tolong bagi tahu cara jamak tamam. Nanti kita akan kongsikan. Subhanallah, sebagaimana yang dijanjikan, kita akan teruskan dalam siri praktikal. Saya dapat maklum balas bahawasanya bila buat praktikal macam ni, demo lebih jelas, lebih faham. Kadang-kadang kita tak boleh nak bayangkan macam mana suasana bila nak jamak kasar di masjid dan sebagainya. Jadi tadi kita dah jelas ya, ada kondisi berbeza. Kalau kita solat di tempat R&R memang fungsinya adalah persinggahan, itu sifatnya. Kita boleh pilih 4 atau 2. Tetapi tidak di masjid atau surau yang memang tempat itu memang bukan sifatnya R&R dan sebagainya. Betul Ustaz? Betul. Ustaz, tadi kita tertangguh soalan tiba-tiba kalau kata saya datang dalam satu kumpulan. Saya ada dalam 5-6 orang. Saya masuk-masuk tengok Ustaz dengan Imam Syihab kita dah sedang imam. Tengah sembahyang. Saya pun bincang-bincang. Kita tak payah ikut dia lah. Kita imam solat sendiri. Boleh ke dalam satu tempat ada 2 imam? Okey, baik. Soalan yang sangat menarik dan sangat cantik. Kita tengok tempat tu dulu. Satu tempat tu di R&R ke ataupun di mana? Okey, Syihab dengan lepas. Yang gosang-gosang imam. Imam yang gosang-gosang. Kita dah bayar kan? Katakanlah tempat ni adalah R&R. Kan? Kita tak tahu dia nak semayang apa. Dia semayang tamam. Tamam ni maksudnya kalau bahasa Arab tu kita sebut 4. Tamam ni lengkap 4. Dia semayang 4 ke, dia semayang 2 ke, dia buat jamak ke, tak tahu. Jadi saya yang datang ni, disebabkan tempat itu adalah tempat R&R permusafiran, maka kata ulama kita boleh buat jemaah yang lain sebab kita tak tahu. Tidak jadi masalah. Baik. Tapi kalau kita masuk di masjid memang orang tengah semayang. Jadi kita nak buat jemaah lain, bukan kata tak boleh, tapi tak manis. Dan ada ulama yang mengharamkannya. Memang sebab takut perpecahan tu. Orang kata tak bersetuju dengan imam tu, kita pergi buat jemaah lain. Sebenarnya tujuan untuk kita solat berjemaah ni untuk penyatuan. Disebabkan tempat itu adalah masjid mukim. Masjid yang memang tempat orang solat dan ada imam lantikan. Kalau R&R ada tak imam lantikan? Tak ada. Lantik diri sendiri ya. Jadi di sana ada imam yang lantikan. Contoh, kita masuk-masuk 15 orang ke 16 orang, imam tengah semayang. Bila imam tengah semayang, kita tak perlu tanya imam tu dia buat 4 ke buat 2. Sebab memang imam itu adalah dia buat mesti 4. Sebab dia bukan musafir. Kita tahu masjid tu bukan masjid orang yang bermusafir. Jadi kita tak perlu tanya imam, 4 ke 2 imam? Saya musafir, tak perlu tanya. Dia solat 1 rakaat tinggal ke, 2 rakaat tinggal ke, 3 rakaat tinggal ke, 4 rakaat kita sebut. Kita takbir tu saja aku solat faruz zuhur, jamak takdim mengikut imam. Baik. Kerana Allah Ta'ala. Jadi kita nak buat 4 ke 2, maka automatik kalau kita pergi dekat imam yang solat di masjid, imam yang dilantik, maka kita buat 4 terus. Memang automatik 4 lah. Automatik 4. Allahu Akbar. Dia buat 1, kita sambung lagi 3. Okay. Dia buat 2, kita sambung lagi 2. Buat 2 tu maksudnya dia tinggal lagi 2 rakaat. Baik. Dia tengah baru takbir, kita takbir buat 4 terus. Okey. Imam katakanlah dah tahiyat. Imam tahiyat, imam. Tahiyat terus. Okey, saya dah ikut ni imam. Dah buat 4, saya pun dah buat 4. Imam pun tahiyat. Ni 4 bayangkan 4. Kalau saya tak cukup, saya tambahlah. Yang penting cukup 4. Okey, imam bagi salam. Okey, saya pun dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, selesai. Tapi niat kita jamak tadi. Ya. Betul? Jamak takdim. Maksudnya asar bawa kepada zuhur ataupun zuhur ke asar. Tak apalah. Jadi sekarang ni persoalan dia, macam mana saya nak solat asar? Saya dah semayang tadi dengan dia zuhur. Ya. Ataupun saya dah semayang asar. Kan kita buat jamak takdim, asar bawa ke zuhur. Kalau jamak takhir, zuhur tu bawa ke waktu asar, solat di waktu asar. Jadi Tuan Haji Talib dengan saya, Okey, baik. Payment nampak macam mudah sangat kerja. Okey, jadi Tuan Haji Talib, saya ni bermusafir. Kita dah memang ikut imam. Jadi kita pun bangun, kita buat jemaah tepi. Sebab jemaah ni dah habis. Okey, kita nak buat 4 ke nak buat 2? 2 Ustaz saya cadang. Ya, cadang 2. Jadi kita buat 2, tidak jadi masalah. Baik. Walaupun tadi kita dah buat 4, jamak takdim, asar bawa pada waktu zuhur, solat bersama dengan imam yang di masjid yang dilantik, kita kena buat 4. Bila solat asar, tidak jadi masalah untuk buat 4 ataupun buat 2. Jadi kita pilihlah qasar tadi. Jadi kita solat je asar 2 rakaat. Baik. Jadi buat isyarat tepi, buat 2 rakaat. Tuan Haji Talib takbir.
Allahu Akbar. Lama. Memang macam imam negara. Kita Allahu Akbar. Baik. Solat apa? Solat asar 2 rakaat. Disebabkan tadi kita dah buat 4 bersama dengan imam yang dilantik di masjid, kena ikut imam. Ju'ilal imam yu'tamma bi, dijadikan imam untuk ikut. Imam buat 4, kita buat 4. Imam buat 2, kalau dia bermusafir kita ikut 2. Jadi dijadikan imam untuk ikut. Maka kalau solat berjemaah di masjid yang ada imam lantik, automatik imam buat 4, kita kena buat 4. Baik. Lepas daripada tu kita boleh pilih nak buat 2 pun boleh, nak buat 4 pun boleh. Tapi kalau kita buat 2, itulah hadiah yang Allah berikan untuk kita terima qasar ataupun jamak yang telah kita buat itu adalah merupakan hadiah. Masya-Allah. Ustaz, saya ada satu real situation lah. Ya. Pernah berlaku pada saya. Saya musafir. Solat Jumaat. Solat Jumaat, lepas tu bagi salam tu agaknya leka khusyuk dengan khutbah tu. Masya-Allah. Pun bangun keluar. Aha. Dan nak keluar apa tu teringat. Saya nak jamak tadi. Tapi saya dah keluar dah ni, dah masuk kereta, dah duduk jap. Dia ada terpisah tak dari segi waktu? Macam contohnya saya dah keluar duduk, dah borak-borak, dah minum air apa semua. Aku tadi patut jamak lah, patah balik nak sambung. Boleh tak saya nak sambung 4 atau saya kena sambung 2? Okey, cantik soalan tu. Tuan Haji Talib duduk sana pula. Okey. Habis statement dah. Habis payment dah. Okey. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Syarat untuk kita buat jamak takdim. Antara syarat dia jamak takdim ni, maksudnya waktu asar bawa pada waktu zuhur, solat di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Baik. Okey. Jamak takdim, antara syaratnya dia mesti mualat. Bukan mualaf. Mualaf tu yang baru masuk Islam. Baik. Mualat ni maksudnya berterusan. Maksudnya lepas sembahyang zuhur, dia bangun sembahyang asar. Mualat. Okey, contoh. Okey, ni contohnya dia dah sembahyang zuhur. Okey, bagi salam zuhur. Imam bagi salam. Okey, kita main skip salam lah. Dia buat 2 rakaat, salam. Okey, saya pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau jamak takdim, kita terus bangun. Disunatkan untuk iqamat solat asar. Itu namanya mualat. Maksudnya berterusan. Kata kalau tiba-tiba waktu saya nak sembahyang asar ni, saya terlepas. Apa yang terlepas? Ustaz cakap terus terang, Ustaz. Terus terang Angin kus-kus. Angin pusing. Jadi saya lepas gas. Kentut dalam bahasa istilahnya. Jadi saya terkentut. Boleh tak saya pergi berwuduk? Maka untuk nak pergi berwuduk, untuk nak pergi contohnya nak buat sedikit yang mana secara uruf tidaklah berpisah terlalu lama. Macam Tuan Haji Talib tadi, saya dah pergi makan bantai nasi kandar dulu, kan dah kenyang sendawa 3 kali, baru tadi nak buat jamak, maka dah terputus jamak dari tadi. Jadi kejap lagi asar dia buatlah 2 rakaat. Waktu solat asar nanti saya boleh buat 2 rakaat. Boleh. Sebab apa? Sebab tadi zuhur dia dah sembahyang dah. Cuma dia tak jamak kan. Kena ingat, saya ulang, saya nampak Tuan Haji Talib nampak macam keliru. Okey. Untuk orang musafir, dia boleh buat beberapa keadaan. Yang pertama, dia boleh solat, dia sebut azimah. Azimah ni maksudnya dia solat seperti mana asal. Zuhur sampai 4 rakaat dia buat. Dia musafir tapi dia nak buat zuhur 4 rakaat. Dia kejap lagi asar dia buat dia tak buat jamak, dia tak buat qasar. Okay. Boleh tak? Boleh nama dia. Yang kedua, dia ambil rukhsah, iaitu kelonggaran hadiah. Maksudnya dia boleh sampai solat zuhur dia buat 2 rakaat. Sampai solat asar dia buat 2 rakaat. Boleh Tuan Haji Talib. Baik. Katakanlah kejap lagi zuhur dia kata saya tak nak jamak, saya nak qasar saja. 2 rakaat, boleh. Kejap lagi sampai asar, dia buat 2 rakaat. Boleh. Boleh. Tidak jadi masalah. Yang ketiga, dia boleh jamak dan qasarkan. Menghimpunkan dan mengqasarkan. Jadi kalau Tuan Haji Talib tadi, dia memang dah niat nak buat jamak qasar. Tapi dia dah terputus. Macam dia dah pergi makan. Dia dah solat dah tadi, patutnya dia terus bangun. Betul. Jadi bila dah terus bangun, dia dah tak boleh back balik, sembahyang balik untuk asar pada waktu tu. Sebab apa? Sebab dah tak berterusan mualat tu. Melainkan kalau dia nak pergi wuduk, melainkan kalau mengikut uruf tu tak terlalu lama. Maksudnya kalau iqamah tak terlalu lama, tapi kalau duduk sembang telefon sampai dah setengah jam dan sebagainya, itu dah dikira sebagai terputus yang lama secara urufnya, maka dia tak boleh solat asar, dia kena tunggu waktu asar baru dia solat asar. Faham. Jelas? Jelas. Kalau jamak takhir, zuhur ni, waktu zuhur, kita tak solat pada waktu zuhur. Waktu zuhur ni kita bawa pergi sampai waktu asar, solat di waktu asar.
syarat dia tidak perlu mualat. Mualat ni apa? Tidak perlu berterusan. Contohnya, Tadi kena mualat. jamak takdim. Jamak takdim perlu mualat. Ya. Jamak takhir tak perlu mualat. Maksudnya, Masya-Allah. satu lagi timbul, Tuan Haji Talib. Ya. Persoalan ni, minta maaf lah saya bila teringat. Nak solat, kalau jamak takdim, of course kita buat zuhur dulu. Ya. Baru kita solat asar. Sekarang ni, solat takhir, Nak buat mana dulu? nak buat zuhur dulu ke asar dulu? Mana afdal? Mana afdal? Maka dua-dua boleh. Ah. Nak buat zuhur dulu pun boleh, nak buat asar pun boleh. Nak buat maghrib dulu pun boleh, nak buat isyak pun boleh. Sebab ulama' khilaf. Ulama' kata, kan waktu zuhur kau tak semayang lagi, buatlah sebab tartib tu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi buatlah fardu zuhur dulu, ikut tartib. Yang pandangan kedua dia kata, zuhur kan dah terlepas. Sekarang ni waktu apa? Waktu apa Asar. sekarang? Asar. Solat asar dulu dia kata. Barulah zuhur sebab zuhur dah lepas. Ya. Itu khilaf dua-dua boleh. Yang paling penting imam bagi tahu makmum. Kita nak buat maghrib. Zuhur dulu Kalau ke? zuhur asar tak apa, dua-dua. Maghrib isyak. Ah, ya betul. Okey, imam bagi tahu nak solat maghrib dulu ke isyak dulu jamak takhir ni? Maghrib dulu. Kita pun niat maghrib lah. Jangan kata, apa pula maghrib? Ni isyak. Jangan berbalah dengan imam. Imam dah kata maghrib, kita pun maghrib. 3 rakaat takbir. Okey, kita pun Allahu Akbar. Jadi selepas habis, contohlah dia buat maghrib dulu kan? Ya. Okey, bagi salam. Ni dah maghrib. Kita fikir maghrib Bagi salam. Imam tak ada suara, Imam. Ah. Oh, soft spoken. Habis. Lembut. Masya Allah. Jiwa halus. Tenang rumah tangga. Habis tu suara ni tak tenang. Lain macam peli. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, selesai kan? Kalau jamak takhir tak perlu mualat, maka dia duduk dulu. Dia nak pergi tandas dulu, dia nak tak perlu mualat. Tapi sunnahnya mualat. Sunnah. Kalau tadi yang jamak takdim dia kena syarat. Tapi kalau jamak takhir sunnah mualat. Mualat ni berterusan. Sekiranya tak buat tak apa. Tak dapatlah sunnah tu, rugilah. Rugilah. Jadi dia pun tak ada masalah. Sebab jamak takhir tak perlu mualat. Yalah. Kejap lagi dia nak sembahyang isyak. Dia boleh sembahyang isyak. Okey, kejap duduk kejap kan. Dia nak duduk, dia sembang kejap. Okey, sembahyang. Takbir kan. Allah Akbar, Allah Akbar. Lepas tu sembahyang isyak. Boleh, tidak jadi masalah. Sebab jamak takhir. Jamak takhir sunnah berterusan, tapi kalau tak buat tidak jadi masalah, tak membatalkan niat dia tadi. Tapi kalau jamak takdim, syarat dia mesti mualat. Itu antara syarat. Dan adalah satu lagi, Tuan Haji Talib. Ya. Kalau jamak takhir ni, Oh, tadi jamak takhir. kalau jamak takhir ni tadi, kalau jamak takdim, asar bawa ke zuhur, dia kena berterusan. Okey. Jelas. Dan solat pada waktu zuhur. Kalau jamak takhir, dia tidak ada mualat. Sunat berterusan. Tapi kalau tak buat, tidak jadi masalah. Cumanya kena ingat jamak takhir ni. Okey. Dia kena niat pada waktu zuhur ataupun pada waktu maghrib. Contoh, sampai waktu maghrib sekarang ni, saya nak niat jamak takhir. Maksudnya, maghrib ni bawa pada waktu isyak. Pada waktu maghrib. Kena niat lintaskan niat tu. Niat lintahkan, aku nak buat jamak takhir. Cukup lah. Aku nak buat jamak takhir lah. Dan memang waktu maghrib, maghrib ni bawa kepada isyak. Ataupun zuhur. Zuhur ni buat jamak takhir lah. Zuhur ni bawa ke asar pada waktu zuhur. Sekiranya dia tak niat, tiba-tiba azan asar. Azan asar dah. Tak niat pun kata nak buat jamak takhir. Ya. Maka zuhur tadi dia kena qada. Oh, kena qada. Kena Ustaz, qada. katalah dia dalam permusafiran, dia plan nak tengok pada keadaan, dia pun terlelap. Tidur punya letih sangat, terlajak sampai ke asar. Tak niat, Tak niat. dia kena qada. Oh, okey. Baik, soalan dia. Soalan dia. Qada dia kena 4 ke kena 2? Saya Nampak rasa tak? Nampak soalan ni macam mencabar, Ustaz. Tapi saya boleh jawab, Ustaz. Saya boleh jawab. Saya boleh membeli soalan tu. Okey. 2, Ustaz. 2, okey. Sebab apa 2? Sebab dia dalam musafir. Ya, anda mendapat. Tak boleh keluar, Ustaz. Saya boleh boleh balik. Boleh balik. Baik. Dia dalam keadaan musafir, dia qada, dia bolehlah buat 2 rakaat. Sebab apa? Sebab dia musafir. Dalam musafir ni ada hadiah. Dia tertinggal, maka dia boleh buat 4, dia boleh buat 2, dia boleh buat jamak qasar, dia boleh buat jamak takdim. Itu adalah pilihan dia masing-masing. Jadi kalau dia dah kena qada, dia qadalah yang 2 rakaat untuk zuhur tu tadi. Okey, katakanlah Tuan Haji Talib. Katakanlah
Bila tadi macam tadi kan dia tertinggal. Dia tertinggal maksudnya dia sepatutnya Zuhur, Asar dia kena sembahyang jamak takdim ataupun jamak takhir. Baik. 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Kalau dia buat qasar 2 lah kalau 4. Tiba-tiba dia tak sembahyang Zuhur, dia tak sembahyang Asar, Maghrib dia sembahyang. Ha. Untuk Zuhur dan Asar dia nak kena qada. Qada berapa rakaat pula? Qada berapa rakaat. Sebab dia tinggal total tinggal. Zuhur tinggal, Asar tinggal. Jadi Maghrib tu bau insaf. Yang ni mencabar Ustaz. Saya perlukan Ustaz kat sini. Panggilan. Panggilan. Kecemasan. Jadi bila dia qada, memandangkan dia masih lagi dalam keadaan musafir, dia qada dalam keadaan macam tadilah. Dia buat Zuhur, dia tak perlu buat jamak lah. Jamak tak perlu. Aku nak jamak apa dah habis waktu. Kan? Jamak ni dia ada takdim, Asar pada waktu Zuhur, buat pada waktu Zuhur, ataupun takhir, Zuhur bawa Asar. Tapi dah Maghrib, dia tak perlu jamak. Aku solat fardu Zuhur, qada tu, sunat sebut 2 rakaat qasran. Kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, niat dia memang qada dah di luar waktu Zuhur ataupun Asar. Dia buat pada waktu Maghrib. Maka Zuhur tu tadi dia boleh buat 4 ataupun boleh buat 2. Macam pilihan tu sama tadi. Tidak jadi masalah. Jadi tak perlulah nak buat jamak ataupun jamak takdim, jamak takhir. Sebab apa? Sebab dah memang dah keluar daripada kedua-dua waktu tadi. Baik, Masya Allah. Jelas saya harap saya nampak maklum balas daripada penonton kita, Masya Allah, bila ada praktikal macam ni sangat jelas. Terima kasih banyak, sangat hargai sesi ini, sangat berharga, Masya Allah. Mudah-mudahan kita pun beribadah dengan ilmu, insya Allah. Satu je soalan ringkas je Ustaz. Tadi ada yang tanya, Ustaz perlu ke iqamah? Ada seorang iqamah. Macam itu ada yang perlu, ada yang tak perlu. Yang mana satu kena iqamah? Iqamah tu sunnah. Maka dibenarkan iqamah tanpa azan. Tanpa azan. Sebab azan, Asar tak masuk lagi. Jadi dia pergi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab nak sembahyang Asar. Tak. Sebab jamak takdim, Asar ni bawa pada waktu Zuhur, cukup dengan iqamah untuk nak mendirikan solat Asar. Tapi kalau tak iqamah pun tidak jadi masalah, terlepaslah fadilat sunnah itu tadi. Masya Allah, luar biasa. Saya rasa ada banyak soalan yang kita nak sentuh, termasuk juga nanti kalau tadi kalau keadaan bermusafir Ustaz, dalam keadaan kalau kita bekerja, memerlukan keperluan kita untuk bertugas tapi kita terpaksa nak jamak atau kasar. Itu pun kita nak kena tengok juga. Nanti kita akan sentuh dalam siri.